Beli tiket banyak-banyak. Surprise! Hai semua, hari ini Alkisahnya nak bawa anda ke sidang media konsert majlis tertinggi Rock Queen. Siapa lagi kalau bukan Ella. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa subscribe YouTube channel Alkisahnya, okey? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam damai, cinta dan rindu buat anda semua. Yang dihormati tuan rumah, Tuan Ilyas, CEO Perbadanan Stadium Malaysia, dan kaki tangannya. Terima kasih kami ucapkan dan berbesar hati terima kami di sini. Saudara Rohit Rampal, majlis tertinggi Rock Queen yang akan datang. Okey, di majlis tertinggi Rock Queen ni, ia bukan sahaja sebuah konsert pentas hiburan berstatus mega, namun ia juga merupakan sebuah gerakan sosial yang kami ingin bawakan demi manfaat buat masyarakat yang luas. Setiap pengunjung konsert dan setiap tetamu yang hadir pada 14 Februari nanti adalah ahli majlis tertinggi Rock Queen. Dan setiap ahli perlu mengundi. Mengundi di mana? Sewaktu pembelian tiket. Dan di hujung konsert nanti kita akan umumkan pemenang hasil setiap undian sewaktu mereka membeli tiket. Jadi untuk ke konsert ini, of course setiap peminat ataupun penggemar konsert perlu untuk membeli tiket, dan di hujung proses pembeliannya nanti mereka perlu mengundi. Ibaratnya seperti proses pilihan raya lah. Mereka ini perlu memilih untuk menyumbang RM2 dari harga tiket yang mereka beli tadi untuk sumbang ke mana-mana salah satu dari 3 pertubuhan yang akan saya sebutkan nanti. Okay, pertubuhan-pertubuhan ini yang kita sebutkan, yayasan-yayasan ini ibaratnya adalah seperti calon dari setiap parti yang bertanding. Parti yang mana? Parti Peace, Parti Love, Parti Rindu. Dan pertubuhan-pertubuhan dan yayasan-yayasan ini sangat dekat dengan Ella, dan juga kami selari dengan cokan kata Ella, rockers juga manusia. Umumkan penamaan calon. Kita ada tepuk tangan untuk Persatuan Cinta Gaza Malaysia, tepuk tangan untuk Yayasan Kebajikan Negara, dan juga Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air. Mana Parlimen kita dah bubar. Ya, betul. So sekarang kena berkempen lah. Betul. Kita tengok nanti siapa yang dapat RM2 yang lebih Untuk 3 parti ni. untuk Parti Peace, Parti Love dan Parti Rindu. Alright, tepuk tangan untuk Captain Azhar, guys. I want my team to put up the layout. Can we get the layout? So ini layout tiket dia. Tiket kita start daripada 39, 69, 99, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, amazing, fantastic. Majlis tertinggi Rock Queen kak tahun depan, expectation akak kak? Semestinya Assalamualaikum, selamat Petang. Selamat petang. Sebenarnya majlis ini saya memang buat khas untuk anda semua yang hadir, peminat-peminat saya, sahabat, kawan-kawan, dan semua meraihkan majlis tertinggi ini dengan secara tak langsung. Kita juga menyambut yang tadi Peace, Love, Rindu. Saya mengajak semua peminat saya, tak kira di mana saja berada, hadir bersama-sama meraihkan. Wow. Beli tiket banyak-banyak. Akak, tiket ni paling murah saya rasa daripada konsert-konsert dekat Malaysia kan? Sebab tu saya seru semua. RM39. Siapa yang decide kak? Yang decide I call WhatsApp Ella. Alright, dan juga pastinya orang nak nantikan, okay, next year punya persiapan dah boleh buat kot sekarang ni. Persiapan macam mana kak? Dah bermula ke ataupun Ella kot? Kita started already. Wow. Betul tak? Betul Dato' Aziz? Betul. See? Jadi betul je kan? Alright, tiket akan dijual pada 8 Disember ni kak. Maybe akak ada something nak bagi tahu kepada peminat-peminat akak untuk fight tiket ni nanti pada 8 Disember. Maybe you ada something nak bagi tahu dekat peminat-peminat Kak Ella. Okey, kepada semua yang ingin mendapatkan tiket, membeli tiket, pertama sekali kena tahu
anda punya nak vote siapa. Itu pertama kali. Dan vote kedua, datang sekeluarga pun okey. Vote ketiga, tengok saya, tengok kami di pentas. InsyaAllah. Pahit ketir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Berterdidik sejak tak mau berusaha, tanpa cuba melangkah nak ke mana. Oh tiba masa kau melangkah gagah, bersemangat ke arah matlamat sedang ya upaya. Oh engkau terumur, wajah standing in the eyes of the world. Standing in the eyes. Kembangkan dan dibincangkan secara bersama, dimesyuaratkan dan plan hasillah perancangan kita untuk bertemu pada 14 Februari nanti di Majlis Tertinggi. Kita berhasrat nak kerjasama dengan Rock Queen, dengan KL. KL punya hasrat selalu dia punya ideology is always to do for the fans, the best for the fans. So that is why we are back here again dengan our shared opportunity to do this, to sumbangkan balik kepada humanity, to the fans dan to the world. Itu saja. Yang pernah datang konsert-konsert Hitman, konsert-konsert Ella sebelum ni tahulah level of Pengkiat Music, our band, our technical team semua antarabangsa. So we will keep to the same standard. Takkan diciplakkan kerana kos tiket rendah kita tak pernah. That is not the way as a business how Hitman dengan Rock Queen dengan KL as a artist kita tak pernah buat macam itu. Perasaan definitely teruja, and at the same time mungkin not for nervous. Semua yang macam bau semua ada. Itu je soalan jawapan saya. I had to do with you. Sebenarnya ada a few labels dengan saya. InsyaAllah dengan kerjasama yang hebat, InsyaAllah kita akan menjayakan seminar saya akan teruskan buat rutin saya tanpa ada henti. Ketika yang berapa bila ni akan cipta satu rekod baru juga. Adakah target tak? Kita tak ada hasrat nak buat sejarah yang siapa yang paling cepat. I think I share the same views lah. Kita tak ada hasrat siapa yang paling cepat, siapa apa. Hasrat kita is nak dapatkan semua golongan masyarakat, semua fan Ella, semua majlis-majlis tertinggi Ella datang ke konsert Cinta Sejarah nak sumbangkan balik. It's social enterprise. Itu saja hasrat kita for next year 2026. Doakan Bagi fan Kita untuk memberi perkara, untuk memberi semula kepada masyarakat. Jadi kami memikirkan apa mekanisme yang paling sesuai untuk kita berikan semula kepada mereka. Jadi mengambil kira Peace Love Rindu adalah satu moto ataupun juga kata album Ella sendiri yang mana kita boleh gunakan dia untuk sesuatu. Maka terhasillah Peace Love Rindu untuk diundikan, terhasillah organisasi itu untuk mewakili setiap Peace dan Love Rindu itu. I think is the most iconic lineup for guests and iconic setup, iconic lineup semua Dia iconic. tak mungkin jadi seperti dia tak mungkin jadi seperti yang Raja katakan, dia akan jadi yang berbeza. Artis undangan dia bukan hanya artis tetapi dia melibatkan celebration yang melibatkan kerana perjalanan. surprise. Sediaan Ella sebelum ni dari segi sediaan Dari segi menteri everything semua, I memang daripada sekarang pun ada ready. So di everything semua, kita tak payah risau, kan. Saya tak nak fikir apa-apa, please. I fikir untuk yang terbaik untuk Anas. InsyaAllah. ada apa lagi? Memang kejutan khas untuk para kawan semua. Daripada dulu menyokong Ella, baik ke tak baik ke, bagus ke tak bagus ke, tapi tulisan teruk ke, buruk ke, scam
ada, tapi Ella memang terharu dengan menghargai jasa anda semua dan juga mendoakan kejayaan anda juga. Love you.